Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Brunei, yang mana JDT menang 3-0 pada perlawanan ini, sekaligus membuatkan JDT menjadi juara bertahan Liga Super untuk kali ke-12. Jadi, tahniah untuk JDT berjaya untuk mengekalkan kejuaraan Liga Super. Baik, untuk perlawanan ini memang menarik lah, yang mana Brunei pun menunjukkan satu attacking side yang bagus. Mereka ada beberapa percubaan yang berbahaya. Bahkan mereka ada gol counter attack dari Hakimi Yazid yang sangat lawak, tetapi gol tersebut dibatalkan apabila dikatakan Murray berada dalam keadaan offside. Manakala pasukan JDT pun dibatalkan 2 gol melalui Glauder dan juga Mujagid apabila mereka berada dalam keadaan offside juga. So semalam ada beberapa offside lah, dan waktu minit-minit akhir perlawanan adalah pergaduhan berlaku yang menyebabkan pemain pasukan Brunei iaitu Fairuz Zakaria dikenakan red card. Jadi agak merugikanlah dekat situ. Tetapi bukan kita nak bincangkan pasal offside ataupun bukan kita nak bincangkan pasal pertengkaran yang berlaku pada minit-minit akhir tu. Kita nak menceritakan tentang game ini dahulu. Baik, jom kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apa perkara yang positif dan apakah perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan JDT. Baik, untuk JDT macam biasa mereka turun dengan back 5, iaitu mereka letak Kobe Ong dan juga Oscar Arribas di bahagian kanan dalam first 11 mereka. Cumanya untuk game ni dalam penggunaan back 5 mereka dalam build up phase, mereka banyak menggunakan back 3 lah, iaitu Glauder, Israfilov dan juga Syahmi Safari. Jadi apa yang saya suka tentang JDT bila mana dia pakai Syahmi Safari ni, saya suka sebab bila dia diletakkan sebagai right centre back, Syahmi Safari adalah player yang more advanced as a right centre back. Bermaksud dia banyak bergerak untuk naik ke atas, untuk involve dan memberi attacking support lah, supporting attacking ketika pasukan JDT menyerang. Yang kita boleh nampak yang Syahmi Safari untuk game ni ada satu percubaan volley dia yang lawak, dan dia juga banyak melakukan crosses ke dalam kotak penalti bila mana dia join the attack, sama ada dia covering on the wide area ataupun sama ada dia drift into the half space. So penggunaan back 3 bila Syahmi Safari ada dalam squad mereka boleh bermain dengan right centre back yang naik lebih tinggi untuk memberi support kepada bahagian attacking. Dan dalam masa yang sama, waktu first half, memang kita boleh nampak combination play antara Syahmi Safari dengan Oscar Arribas di bahagian kanan memang begitu menyelah lah apabila mereka berdua banyak menggerakkan bola di bahagian kanan untuk membantu dan juga melakukan serangan pasukan JDT di bahagian out wide. Manakala untuk bahagian kiri ada sedikit perbezaan yang mana JDT menggunakan Kobe Ong. Yang mana untuk game ni, Kobe Ong dia banyak lebih kepada untuk hold the touchline di kawasan wide area di bahagian kiri. Itu sebab kita tengok di bahagian kiri, memang Kobe Ong sahaja yang akan covering on the flank lah ataupun wide area untuk menjadi sebagai seorang left wing back yang ofensif. Dia banyak bergerak ke bahagian hadapan. Dan benda tersebut membolehkan Kobe Ong juga membantu bahagian serangan, tetapi dia more on stretch out punya feel lah, keadaan padang, yang mana Kobe Ong banyak diguna untuk supply the ball more to direct dengan hantaran-hantaran crosses ke dalam kotak penalti berbanding dengan Syahmi dengan Oscar. Mereka ada gandingan yang lebih bagus dari segi 1-2 ataupun sebagainya, tetapi untuk Kobe Ong memang stay kat situ je lah. Jadi itu untuk first half. Masuk second half ada beberapa pertukaran selepas minit 50 macam tu. Kobe Ong dikeluarkan, dibawa masuk Matt Davis untuk menggantikan Kobe Ong. Dekat back 5 pasukan JDT ni ada sedikit perubahan, yang mana Syahmi Safari dia dipush untuk bermain sebagai right wing back ataupun bermain lebih advance sebagai pemain di hadapan berbanding sebagai centre back waktu awal-awal, dan mereka letak Oscar Arribas di bahagian kiri, which is bagi saya agak versatile dan juga agak bagus lah apa yang dilakukan oleh Xisco Munoz. Sebab apa? Sebab bila Oscar Arribas dia main di bahagian kiri, saya nampak dia punya attacking style dan juga supporting play adalah lebih berbahaya sebab dia banyak bertindak lebih kepada untuk hold the touchline dan bermain dengan lebih tinggi berbanding di bahagian kanan yang mana dia lebih kepada playmaker. Tetapi bila mana dia bermain sebagai bahagian kiri, apabila ditukarkan di bahagian kiri, Oscar Arribas ni dia more to direct play dan more to untuk score the goal. Dan kita boleh nampak apabila Oscar Arribas main dekat kiri, dia berjaya menjaringkan 1 gol dan dia berjaya untuk assist 1 kepada Marcus Guilherme. So
So benda tersebut adalah satu tactical twist yang sangat bagus untuk pasukan JDT yang dilakukan oleh Xisco Munoz dan dibantu juga oleh pemain-pemain yang ada keupayaan untuk memainkan peranan mereka di setiap position. Walaupun tak main position yang sama, tetapi apabila mereka berubah position, mereka mampu memberi something yang positif kepada skuad mereka. Itu yang pertama yang saya boleh puji lah. Yang kedua, kalau kita lihat untuk bahagian tengah pasukan JDT pada perlawanan ni, mereka meletakkan Afiq Fazail, Nacho Mendes dan juga Age Akeze. Untuk Age Akeze dengan Nacho Mendes serta Afiq Fazail, bagi saya ketiga-tiga player ni adalah tiga-tiga player yang melengkapi antara satu sama lain. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita tengok kepada mereka punya positioning mereka tak fix ataupun tak tetap. Tetapi apa yang berlaku kepada bahagian tengah pasukan JDT, mereka sering untuk melakukan rotation positioning. Bermaksud Afiq Fazail kalau dia berada di bawah, Nacho Mendes ataupun Akeze dia akan naik lebih ke atas untuk cover half space kanan ataupun half space kiri. Begitu juga kalau Afiq naik ke atas, Nacho Mendes yang akan drop deeper bermain sebagai pivot. So ketiga-tiga player midfield pasukan JDT ni, mereka tak terlalu statik. Mereka punya positioning tu akan sentiasa berubah. So bermaksud mereka akan sentiasa berputar untuk menempatkan diri mereka as a supporting play di bahagian middle third ataupun di kawasan half space kanan dan half space kiri untuk bantu dalam fasa menyerang ataupun dalam fasa untuk recovery. Jadi benda tu positif lah. Kalau Nacho Mendes bermain sebagai single pivot ataupun bermain sebagai role yang deeper, saya suka sebab apa? Sebab Nacho Mendes ni dia boleh main deep playing dan sebagainya. Tetapi untuk game ni, sebab bila menentang pasukan seperti Brunei, mereka bermain dengan lebih more to direct play. Bila bermain dengan more to direct play, pasukan Nacho Mendes punya role ataupun peranan banyak diguna pakai lebih kepada untuk memenangi the first ball. Kalau anda tengok, bila bola hantaran jauh di bahagian tengah, Nacho Mendes adalah orang pertama yang akan cuba attack the first ball dan menangi first ball. Benda tu memang saya suka lah. Dan untuk bahagian tengah ni, Nacho Mendes punya kreativiti, Afiq Fazail punya work rate, Akeze punya kreativiti memang superb lah. Dan semalam Akeze berjaya menjadikan satu percubaan yang sangat bagus lah daripada sepakan percuma yang mana masuk terus kan. So Akeze diletakkan sebagai set piece taker. Lepas tu Nacho Mendes contribute, Afiq Fazail memang assist satu. So saya memang suka lah dengan the whole midfield yang pasukan JDT main ni, sebab mereka selalu rotate position dan sentiasa menjadi link up play ketika pasukan JDT melakukan ball progression di kawasan middle third. Itu yang kedua yang saya suka lah. Yang ketiga, untuk peranan daripada Haji Mujagid dan juga Beksen, saya boleh katakan antara the best partner. Tapi untuk game ni mungkin disebabkan mereka bermain dengan agak low block menentang pasukan Brunei, jadi mereka nak pecahkan tumpuan tu agak susah sikit. Tetapi mereka berjaya melakukan beberapa percubaan. Cumanya Mujagid untuk game ni bilupa sikit lah sebab dia tak berada dalam keadaan yang bebas dan sebagainya. Bila bawa masuk Marcus Guilherme, kita boleh nampak yang Marcus Guilherme adalah satu player yang consistently untuk score the goal. Apa special Marcus Guilherme ni? Saya suka tentang Marcus Guilherme ni sebab dia punya placing. Tengok gol macam mana dia score. So dia boleh bermain sebagai right wing back ataupun winger ataupun more to centralized forward. So benda tu bagus sebab Marcus Guilherme ni dia ada ketenangan untuk score dalam jarak yang jauh atau dalam jarak berhampiran dengan di zone ataupun di kotak penalti lah. So benda tu memang super lah. Jadi saya boleh dikatakan untuk overall JDT bermain dengan super semalam. Cumanya ada satu kelemahan, JDT mungkin kena perbaiki daripada segi mereka punya recovery ataupun mereka punya transition untuk bertahan apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan direct play ataupun counter attack. Sebab semalam beberapa kali pasukan JDT dihukum dengan counter attack lah oleh pasukan Brunei yang hampir membuahkan gol lah. Jadi mereka perlu aware, defending structure mereka perlu lebih solid, mereka punya wingback perlu untuk recovery dan juga track back dengan lebih better lah. Jadi itu untuk JDT. Untuk Brunei, to be honest, this is one of the best game yang saya tengok untuk Brunei. Walaupun Brunei kalah 3-0, tetapi mereka perlu perbaiki satu in term of defending set pieces. Sebab defending set pieces mereka agak ketara. Mereka lemah sikit lah dalam nak defending set piece. Malam mereka tak menang area 2 dan sebagainya. So benda tu yang mereka perlu untuk perbaiki. Tetapi untuk the counter attack mereka adalah sangat superb sebab mereka ada player seperti Hakimi Yazid, mereka ada player seperti Miguel Oliveira yang boleh support untuk bermain dengan sangat efektif untuk menyerang ke bahagian hadapan. Jadi banyak counter attack mereka memang menjadilah. Dan untuk game ni sebenarnya ada satu player yang saya nak highlight kan, yang patut saya puji adalah Miguel Oliveira. Satulah yang mana Miguel Oliveira memang work rate dia tinggi, bagus apa semua, memberi support dan sebagainya. Tetapi yang kedua saya nak puji adalah Ibrahim
Ibrahim Soleh. Ui, Ibrahim Soleh tu memang bagus mat dia main dekat midfield. So saya merasakan kalau pasukan Brunei berjaya untuk utilize dan menjadikan dia sebagai focal point ataupun membina satu game dengan menggunakan dia akan jadi salah seorang midfield box to box player yang sangat superb. Dan cumanya semalam ada 2 percubaan tapi 2 percubaan tu tak dimanfaatkan dengan begitu baik lah. Tapi the best counter attack adalah melalui Miguel Oliveira yang dijaringkan oleh Hakimi Yazid. Dan the second counter attack yang mereka berjaya dapatkan adalah melalui Ramadan Sananto, tetapi Shihan Azmi pula perform dekat situ. Overall, game ni not bad lah bagi Brunei. Mereka nampak eager dan nampak untuk menyerang tu bagus dan mereka menunjukkan satu performance yang solid juga in term of counter attack. Cuma finishing wise, mereka kena perbaiki. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.